Hai guys, apa khabar? Sam lagi ya. Sam ini hari nak review satu kereta kepada toke-toke besar yang nak satu kereta yang bawah 40,000, yang macam iklan dulu, nak ada gaya, ada mutu, ada keunggulan. Inilah keretanya. Ini kereta BMW 523i tahun buatan tahun 2011. Ini still pakai enjin BMW yang terkenal, yang paling lasak, yang paling ada kualiti. N52 punya enjin 2.5. Ini dia punya horsepower dekat 200 horsepower dan 250 Nm. Dengan berat kereta ni memang sesuai lah. Nak potong kereta tak macam dulu punya E60 520, tekan tak pergi. Ini kereta satu owner. Dia punya major maintenance pun buat dekat Auto Bavaria BMW Service Center. Ini kereta biasanya dalam market tahun 2011 sudah tak boleh dibuat loan lagi. Kepada anda yang ada kurang bajet sikit, tak mau keluar banyak duit untuk beli cash, kita ada loan kedai. Atau kalau masalah anda ada blacklist ke, CTOS ke, Secris ke, kekurangan dokumen ke, Sam cuba boleh bantu masalah anda. Mari kita tengok bahagian dalam kereta ni. Papan pintu yang cantik. Kapet pun still ada original lagi Seat leather original. Ini kereta datang sudah ada iDrive electronic shift. Semua original lagi, player pun original, steering leather pun original. Ni bahagian belakangnya, ni kereta tak payah explain banyak lagi lah. Kerana dia punya spek semua full equip. Leather seat ini era semua pakai leather yang betul. Belakang ni ada sunshade, manual punya sunshade, dua-dua belah pun ada. Okay, belakang ni pun ada aircon dua belah. Boleh adjust kiri kanan punya suhu dengan angin dia. Ni kereta D segment. Pasti dia punya bonnet belakang sangat besar, sangat luas. Kalau ini ada main golf punya bos-bos besar, 2 hingga 3 golf bag pun boleh masuk. Era ni BMW jangan tanya saya lagi, tayar memang tak ada spare tayar punya ya. Apa kereta 40,000 dapat kereta yang cantik sebegini? Ini kereta confirm tak ada banjir, confirm tak ada accident ya. Boleh datang cuba dan tengok kereta. Tengok Sam cakap punya betul ke tak? 40,000. Keli yang cantik pun tak ada dapat cari loh. Ini kereta 4 tayar yang baru. Main major maintenance sudah buat. Sam boleh free untuk you punya maintenance biasa. Tukar minyak semua Sam punya. Kalau berminat, sila call nombor tertera di bawah. Sam cuba bantu masalah loan anda. Terima kasih.